Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah panduan asas bagaimana untuk memulakan 3D modeling untuk struktur sesebuah bangunan. Okey, pergi kepada ikon Revit, double klik dan kita akan dapat hasil yang ini. Kemudian pergi kepada New. Okey, di sini pastikan kita mengambil matrix structure template. Okey, matrix structure template. Klik. Kemudian kita browse. Kita boleh cari di sini dalam C, program data, Autodesk, Revit, template, ada English. Okay, kita klik pada template. Di dalam ni ada berbagai pilihan. Ada empirical. So, kita kena ambil English metric. So, dalam English metric, kita pilih structure analysis default metric. Klik di sini ataupun double klik di sini ataupun kita boleh juga open di sini. So, pastikan template ini adalah .rte. Bermaksud ini adalah Revit template. So, open. Selepas kita dah pilih file yang betul, iaitu structure analysis default metric .rte, bermaksud Revit template, klik pada create new project, klik OK. Dan ini adalah hasil yang kita akan dapat secara default. Kemudian apa yang paling penting ialah kita kena tukar dulu file structure ini .rte, iaitu Revit template kepada project. Caranya ialah pergi file, pergi kepada save as. Sebelum ni adalah template. So, sekarang kita convert template ni kepada project. Klik project. Okay, kemudian di sini kita pilihlah folder yang kita tetapkan untuk kita letak di mana project tadi. Okay, macam case ni saya letakkan new project fundamental structure modeling. So, double klik. So, dekat sini kita boleh namakan dia mengikut apa yang kita perlu. Okay, katakan di sini projek 1, saya tukar kepada projek 2. Tengok di sini, sebelum ni adalah .rte, sekarang dah jadi rvt. Okay, kita pergi kepada option. Di sini ada maksimum 3 kali untuk backup file. So, pilih satu supaya hanya ada original file dan satu backup file. Kemudian kita klik OK. Sila semak sekali lagi. Sebelum tadi adalah .rte, sekarang dah menjadi .rvt. So, kita save dan benda ni akan ada di dalam folder ini. Save. Okay, sila buka pada file yang kita create tadi. Tengok, sekarang kita dah ada Fundamental Structure Modeling project kedua. Itu adalah asas untuk pengenalan pertama bagaimana kita memulakan Revit. Okay, di sini ada sedikit penerangan tentang properties dan juga project browser. Andai kata kita tertutup properties ataupun project browser, sila pergi kepada view, pergi kepada user interface, project browser dan properties berada di sini. So, andai kata kita tertutup di sini, sila hidupkan semula project browser ataupun properties di sini. Itu adalah untuk permulaan bagaimana kita memulakan structure modeling dengan betul berdasarkan template, sama ada daripada default ataupun template yang diberi. Kita buka, kita save as dan akhirnya kita akan dapat sebegini.